Assalamualaikum, saya Megat Merudin, perunding takaful anda. Okey, hari ini saya nak cerita dua plan yang tengah hangat di pasaran FW Takaful. Okey, yang pertama iaitu plan critical illness ataupun nama singkatannya kita panggil CI ataupun bahasa Melayu kita panggil sakit kritikal. So, plan sakit kritikal ni, apa yang menarik dekat dalam plan ni? Kita membayar setiap bulan untuk plan ni dan sekiranya tamat polisi dan tak jadi apa-apa pada kita, tak ada claim apa-apa kita buat pada polisi tersebut, kita dapat balik duit yang kita bayar setiap bulan. Contoh RM150 kita bayar untuk plan ni setiap bulan dan cukuplah kita ambil tempoh 20 tahun kita bayar kan. Tak terlampau cepat, tak terlampau lama. Okay, cukup 20 tahun, habis je polisi tu dan kita dapat balik duit yang kita bayar setiap bulan tu. Berbaloi kan? Dan sekiranya kalau kita meninggal dunia, kita dapat pampasan kematian. Dan sekiranya kalau kita kena sakit kritikal, kita dapat pampasan sakit kritikal. So dekat plan ni, kita tak ada nama istilah rugi lah. Rugi bayar tu tak ada. Istilah rugi bayar tak ada. Selalu kan dalam, bila orang promote takaful ni, orang kata, rugilah bayar takaful ni. Burn macam tu je duit. Tak. Dekat sini, dia tak burn. Betul tak? Dia tak burn. Kita dapat balik duit yang kita bayar setiap bulan tu. Menarik tak? Dan kalau jadi apa-apa pun kita dapat pampasan. Sama ada pampasan kematian ataupun pampasan sakit kritikal. Tapi kita doakanlah kita sihat. Kan? Kita doakan kita sihat. Dan yang menariknya kalau kita bayar tempoh 20 tahun lah. Kita ambil contoh umur macam saya 20-an kan. Kita ambil tempoh 20 tahun. So bila habis umur saya mungkin 40-an dan ketika itu saya masih muda lagi. Dengan duit tu mungkin bagi seorang Islam saya boleh guna untuk pergi umrah ataupun saya nak buat top up pergi haji. Dan kalau saya tak nak pergi umrah atau haji, saya boleh pergi melancong dengan duit saya simpan tu. Mungkin saya dapat dalam, bila habis polisi je mungkin saya dapat dalam RM20,000 lebih lah kan. Sebab RM150 sebulan, betul tak? So, itu kita panggil plan kalis rugi. Dalam FW Takaful, CI, Critical Illness punya plan. Okey, dan satu lagi plan yang tengah naik juga, iaitu plan Invest First Plus. Plan ni dia adalah plan pelindungan takaful nyawa RM500,000 bermula dengan RM100 sebulan. RM100 sebulan dapat RM500,000 pelindungan takaful nyawa. Dan yang menariknya pula kita boleh add on macam-macam topping dia lah. Pelindungan tambahan lah. Dan masih kategori mampu milik lagi. Dan dia adalah berganda. Okay, macam mana berganda ni? Berganda ni sekiranya dia berlaku kematian disebabkan kemalangan kenderaan biasa, bukan kenderaan, kita kenderaan peribadi lah kan, kenderaan peribadi bukan kenderaan awam, dia dapat berganda jadi RM1 juta, daripada RM500,000 naik ke RM1 juta. Dan sekiranya dia berlaku kematian disebabkan kenderaan awam, dia dapat RM2.5 juta. So berganda dia bab dia bagi. Dahsyat tak berganda dia? Banyak tak peningkatan berganda dia tu. Dan dengar kita sebut nama plan ni, plan Invest First Plus. So dia ada invest sedikit kat situ. So bila kita bayar setiap bulan, akan ada sebahagian kecil kita ambil letak dalam plan ni. Kita panggil dia sebagai cash value lah. Sekiranya nanti tempoh polisi ni matang, kita ambil lah 20 tahun juga, dia dapat sebahagian kecil, orang kata tempoh matang tu dia akan dapat sebahagian kecil duit nanti. Faham tak? So dekat plan ni menarik lah. Dia perlindungan yang tinggi dan kita dapat, orang kata, sedikit nilai yang tidak tetap lah. Nilai yang tidak tetap, sedikit nilai tidak tetap pada hujung polisi sekiranya matang nanti, atau pada kita tamatkan polisi tu nanti. Dan dia ada berganda. So dua plan ni yang tengah naik dekat FW Takaful ni tau. So kalau kita tak ambil peluang ni sekarang, betul tak? Kalau kita tak ambil peluang ni sekarang, amat-amatlah rugi bagi saya. So bagi anda yang kita masih ada bulan 9, 10, 11, 12, jangan lepaskan peluang. Kalau boleh kita submit segera. Orang kata apa? Rumus nak ambil takaful ni kan, kena sihat tubuh badan. Dan kalau muda, bonus dapat lagi murah bayaran bulanan dia. Betul tak? Kan? Rekod cantik kesihatan dia. Oh ya Allah, itu sangat-sangat bonus lah untuk ambil takaful. Jangan berlengah-lengah lagi tau. Orang kata, selagi sihat, ambil lah. Selagi muda, ambil lah. Tapi kalau dah berusia nak ambil pun tak ada masalah. Boleh je. Cuma kita tahulah bila berusia, kemungkinan bayaran bulanan tu akan tinggi. Tapi kalau anda bersedia untuk dapat perlindungan takaful nyawa,
dengan perlindungan sakit kritikal, apa salahnya? Untuk diri sendiri juga, betul tak? Itu saja untuk FW Takaful cepat. So saya nak ambil sedikit masa untuk kita sama-sama doakan rakan-rakan kita yang berjuang pergi ke negara G untuk membantu rakyat di sana, rakyat negara G yang sah, pemilik tanah asal. Semoga urusan mereka dipermudahkan. Dengar cerita mereka dah masuk ke zon kuning dan kemungkinan tak lama lagi akan sampai ke zon merah. Dan sama saya pun tengah melihatlah perkembangan dari masa ke semasa. So kita doakanlah rakan-rakan kita, orang yang kita kenal, orang yang kita tidak kenal, tapi berjuang ke arah tu. Didoakan urusan mereka dipermudahkan untuk membantu rakyat-rakyat negara G mendapat bantuan dari kita. Sesungguhnya niat mereka sangat mulia. Okay? Assalamualaikum.